Korang nak tahu tak tips kurus yang paling mudah untuk wanita? Yang pertama, kurangkan portion nasi korang. Jangan ambil banyak, jangan ambil 2 sendok, jangan ambil 3 sendok. Macam tu. Tapi ambil 1 sendok saja. Yang kedua, jangan ambil kuah terlalu banyak. Maksudnya jangan ambil kuah tu terlalu banjir lah. Yang ketiga, jangan ambil dessert setiap hari. Macam kek, cupcake ke apa benda yang korang beli itulah, yang viral-viral tu. And then yang keempat, jangan makan kerepek, keropok. Benda tu akan menaikkan kita punya lemak lah secara perlahan-lahan. Dan yang paling penting, jangan ambil makanan atau minuman manis. Tapi siapa je tahan kan tak minum benda manis dalam masa seminggu? Ini dia Scalavia, iaitu pemanis sihat yang diperkaya dengan GFC, iaitu Growth Factor Concentrate. Dia diperbuat daripada ekstrak stevia. Selain daripada kosong gula, kosong kalori, tapi dia juga bantu untuk mengawal gula dalam darah korang. So kalau korang nak order, klik link di bio.